Whoop. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk secara langsung podcast Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Untuk episod kali ini, kita bersecara langsung masih lagi di studio UKOM ICU JPM. Macam yang sebelum-sebelum ni, kita bawakan tetamu, kita cuba bersembang. Sebenarnya kita nak cerita tentang sesuatu yang memberi manfaat sebenarnya. Ada ilmu, ada cerita, kemudian ada pengetahuan kita nak kongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita yang sedang menonton di medsos kami ICU JPM di Facebook. Cumanya yang sebelum-sebelum ni kalau live tu tengok dia punya penonton tu tak berapa kick Kalau boleh yang sedang menonton sekarang ni, kalau boleh share, bukan hanya share di Facebook persendirian saja. Ambil link tu, boleh share di, kita selalu guna WhatsApp tu, supaya capaian untuk secara langsung ni lebih luas dan ramai lagi orang dapat menonton. Bukan nak tengok kami ni bersembang sangat pun, tapi nak gist daripada intipati apa yang kami nak sembangkan tu sebenarnya lebih bermanfaat. Baiklah, untuk pagi ni kita ada tetamu. Tetamu ni kalau dengar nama dia tu dekatlah dengan saya, sebab saya ni bin Zaini. Nama saya punya pak mentua pula Zakaria. Okey, tetamu kita pagi ni adalah Encik Muhammad Zaini bin Zakaria, iaitu Timbalan Pengarah Penilaian 1 dari bahagian penilaian strategik ICU JPM. Selamat datang. Ya. Cik Zaini. Terima kasih, Lad. Ya. Kita selalu jumpa kan. Ya. Bila ada di event-event ICU JPM semua, Cik Zaini dia adalah satu figure yang saya biasa nampak lah. Allah Akbar. kita kerap lah. Ya, betul. Busan. So, pagi ni macam mana? Tengah hari ni sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih lah datang jemputan pada kali ni lah. Ya. So, kita sembang-sembang je lah macam biasa. Sebab kalau saya lah di ICU JPM, saya dengar bahagian penilaian strategik. Boleh cerita sikit tak? Apa fungsi dan juga core business penilaian strategik ICU JPM ni, bahagian BPS? Secara ringkas lah bahagian penilaian strategik ni kita ada 4 section yang mana kita meliputi section untuk penilaian outcome tu sendiri. Kita ada yang melihat dasar dari segi keseluruhan dasar yang dilaksanakan dari segi projek pembangunan. Kita selalu pantau secara tematik lah. Dan kita ada satu section yang melihat untuk jawatankuasa penilaian outcome, yang mana akhirnya yang selalu mungkin lain maksudkan tu kita tengok dalam anugerah pembangunan negara. Itu yang kita rasa peringkat kebangsaan lah. Dan yang ketiga, satu lagi kita ada juga melibatkan section pemantauan badan berkanun. Yang ni ICU JPM sendiri kita ada satu surat perkeliling am yang mentadbir governance untuk kita kata tata kelola badan berkanun persekutuan. Dan yang ketiga, yang keempat ni adalah section yang memantau, kita panggil pengesanan keoperasian. Maknanya bila projek tu dah siap, kita akan kejar kenapa belum beroperasi. Itu yang secara keseluruhannya penilaian strategik ni adalah satu section pasca bila projek dah siap. Itulah kita bermula kita punya peranan lah bahagian ini. Bahasa mudah dia kalau kita nak cakap, setiap pembangunan fizikal ataupun program yang berlaku di Malaysia ni, bahagian penilaian strategik adalah tadi yang buat penilaian, kemudian boleh betul lah kalau saya kata menentukan markah ke program ni berjaya ke, macam tu ke? Dia penilaian kita dalam jawatankuasa penilaian outcome ni, kita terdiri daripada Kementerian Ekonomi selaku yang menguruskan peruntukan pembangunan negara, dan juga Kementerian Kewangan bersama dalam panel ni. Dan kita ICU mengetuai lah untuk jawatankuasa ini. Jadi bila dalam mesyuarat tersebut, pihak kementerian berdasarkan surat perkeliling am bilangan 1 2012 tersebut, semua kementerian dikendaki mengenal pasti 5 projek untuk disyorkan untuk kita bawa bagi penilaian. Kalau ikutkan hasrat yang sebenarnya, semua projek sepatutnya kita laksanakan penilaian outcome. Sebab setiap wang ringgit yang dibelanjakan tu, kita nak tahu juga adakah benda tu, projek tu mencapai hasrat ataupun objektif pelaksanaan projek tersebut. Itu yang jadi 5 ni, jadi 5 projek yang dibentang oleh setiap kementerian ni bukan satu macam asas lah untuk kita menilai pengukuran kejayaan
adakah kementerian telah melaksanakan dan mengenal pasti projek yang dilaksanakan itu telah berjaya disiapkan dan akhirnya dapat disampaikan dan diberikan kembali kepada rakyat untuk nikmat pembangunan tersebut. Okey. Bila Encik Zaini cakap berjaya disiapkan tu. Penilaian tu nak kita kejar untuk projek tu siap ataupun kita kejar untuk projek tu bermanfaat. Kita kejar bila projek tu dah siap. Sebab sebelum projek ni siap, kita ada bahagian lain, bahagian pemantauan pembangunan dan bahagian konsultan dan referral teknikal. Kalau projek sakit, kita sakit dekat sini, projek yang bermasalah, dua bahagian ni akan bekerjasama dengan kementerian untuk push supaya projek ni dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang dah ditetapkan dalam kontrak. Apabila projek tu siap, bermulalah peranan kami. Kami contoh yang kita boleh bayangkanlah, bila kita dapati ada sekolah siap tapi tak digunakan. Jadi siapa yang nak kita refer? Kami akan mula masuk, kita akan check kenapa benda ni tak boleh operasi. Kadang-kadang benda tu ada masalah teknikal sikit lah. Contohnya macam belum dapat kelulusan pihak berkuasa tempatan, belum ada penjawatan, bomba tak bagi. Jadi benda tu dia walaupun nampak benda ni ringan, kena mudah, tapi kadang-kadang tanpa intervensi daripada kita selaku pihak yang tidak ada kepentingan mana-mana pihak, jadi benda tu akan berpanjangan. Dan secara tak langsungnya, sebab bila projek tu siap, dia punya waranti, kata mudah, bahasa mudah, waranti sudah berjalan. Dan contoh dalam sekolah tadi, guru-guru, murid-murid yang mengharapkan untuk gunakan kemudahan tu masih menunggu. Itu satu kerugian kepada negara sebenarnya. Itulah peranan kami akan masuk. Dan bila dah siap, kita akan tanya balik sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun lebih. Kita akan tanya, adakah sekolah ini berbaloi? Berbaloi maksudnya telah digunakan sepenuhnya, dimanfaatkan. Sebab ada juga contoh sekolah saya gunakan tadi sebab mudahnya, bila kita buka sekolah, rupanya sekolah tu sekolah kurang murid, tak perlu kita buat macam contoh 5 ataupun 5 kelas tu kan. Sebab kat situ pendapatan ramai dah berhijrah, contohlah mana-mana ni kita kena tengok dari segi dasar. Kita akan cadangkan kepada kerajaan, dan kita tengok kadang dalam contoh yang satu lagi kita tengok adalah dari segi penggunaan quotas. Itu pun sekarang ni buat masa ni kita tengok juga, sebab quotas ni pun walaupun nampak tak ada macam beban kepada kerajaan, tapi sebenarnya satu kemudahan yang kita rasa perlu kita beri titik berat lah. Sebab kemudahan itu disediakan untuk membantu staf dan membolehkan kita kata operasi sesuatu itu berjalan lancar. Tapi bila tidak digunakan, suatu pemaziran. Betul. Jadi benda itulah kita pun akan intervensi. Maknanya mungkin kita akan bincang balik, tanya balik, kalau tak dapat digunakan oleh mereka, why not kita offer kepada pejabat awam lain. Supaya manfaat itu betul-betul dimanfaatkan sepenuhnya oleh kerajaan. Saya fahamlah daripada apa yang Cik Zaini cakap tu, makna dia ini adalah tindakan intervensi lah. Betul. Supaya ianya berkelangsungan. Sebab saya tengok macam bahagian penilaian strategik ni duduk di peringkat akhir. Ada bahagian-bahagian lain yang merancang, yang membina, kemudian di peringkat BPS ni pula untuk kaji guna ke, bermanfaat ke. Saya bila Cik Zaini cerita pasal quotas tadi, saya rasa kalau kita cerita pasal quotas ni dekatlah kita dengan penonton-penonton. Betul. Bila Cik Zaini dah sentuh tu, saya nak tanya, ada contoh di mana yang jadi yang macam tu? Contohnya, saya faham quotas ni melibatkan kos yang tinggi, maintenance. Betul. Maintenance tu yang paling tinggi. Bumbungnya, airnya. Kadang-kadang kalau quotas tu memang dah sedia ada daripada lama pun perlu dibaik pulih. Lagi cepat rosak, termasuk juga dengan yang baru ni. Ada ke cerita ni? Cerita ni sebelum ni tinggal dalam 2 tahun lepas lah. Kita juga ada mendapat aduan lah. Ada pegawai kita menerima aduan sebab kuartus ni kalau boleh saya nyatakan, sebab kita ada kuartus guru lah. Kita teranglah kuartus guru ni. Kita dapat aduan, ada yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Maksud saya, mungkin pada masa tersebut telah dibina kuartus secara besar-besaran. Betul. Tetapi disebabkan tempoh penyiapan tu makan masa, jadi ada guru-guru yang patut duduk kuartus ni telah buat pilihan untuk beli rumah. Mungkin menetap ke kan. Jadi bila kemudahan tu ada, kita diterima aduan, ada kuartus-kuartus ni yang terbiar. Kosong lah. Kosong kan. Jadi
menjadi satu kerugian lah. Dan ada pula tempat tu kadang-kadang menjadi tempat vandalism. Jadi benda ni menjadi aduan untuk masyarakat setempat. Macam mana kita nak tangani? Dan jadi kat sinilah benda ni mungkin di peringkat kementerian dalam KPM lah, mungkin dia dah ada tindakan apa ni kata-kata intervensi dan tindakan untuk menyelesaikan perkara ini, tapi perkara ini tidak diketahui oleh rakyat secara keseluruhannya. Jadi kita ni selaku agensi pusat yang memantau keseluruhan untuk projek pembangunan ni telah diminta untuk melihat dan mengesyorkan kepada kerajaan apa yang boleh kita buat lah. Quarters ni kalau kita faham sebenarnya adalah di bawah peruntukan apa kata kawalan, di bawah pegawai-pegawai masing-masing macam Ketua KPM tu di bawah Ketua Usaha Pendidikan lah kan. Jadi tadbir urusnya, tata kelolanya pun saya percayalah memang dah teratur. Cuma bila pelaksanaan ni kadang-kadang ada masalah lah. Dan tadi bila kita dah sediakan ada guru yang tak nak duduk kota sebab alasannya sebab dah beli rumah. Memang ada isu lah kat situ. Jadi kemudahan tersebut inilah yang kita akan kena pasti dan cadangkan sama ada kita boleh offer kepada pejabat awam yang lain yang memerlukan, contohnya macam untuk jururawat ke ataupun polis ke ataupun mana-mana yang perlukan tu. Maknanya kita boleh buka pada yang lain lah, tak semestinya guru saja kita boleh duduk situ. Itu antara langkah-langkah yang kita tengok mungkin supaya isu macam yang Cik Zaini cakap tadi nampak membazir, sampai bangunan tu jadi vandalism lah, terbengkalai lah, apa benda semua kan, memang membazir. Okey, mungkin lepas ni kita nak pergi ke segmen seterusnya lah. Segmen seterusnya, tapi saya suka nak kaitkan dengan yang quarters ni tadi supaya orang supaya yang menonton ni nampak contohnya dia faham. Kita letak satu subjek tu. Kita cerita pasal quarters je. Maksud dia kita menilai, kemudian kita intervensi, kita tambah baik, kemudian apa kaedah kita nak menyelesaikan masalah tu. Saya rasa kita berehat ketika kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya dengan topik kita nak sembang. Saya harap untuk segmen first ni jelas, lepas ni kita sembang lagi. Kita jumpa lagi lepas ni. Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Tadi dah bersama dengan Cik Zaini. Saya pun seronok sebenarnya bila dengar quarters-quarters ni. Tak pernah tahu pun rupanya nak masuk quarters, ada permintaan dulu. Kemudian kalau kita ni rasa merungut tak dapat tempat tu, sebenarnya ada sebabnya, ada perkiraannya. Tapi sebenarnya bila macam Cik Zaini, okey, segmen kedua. Boleh lah. Saya pun tersilap sebenarnya bila kita cerita pasal penilaian pembangunan tu. Saya nampak benda-benda yang bersifat fizikal. Okay, kalau tadi Cik Zaini cakap quarters tu di bawah agensi dan juga kementerian masing-masing lah, sekolah dan sebagainya. Kalau ISU JPM ni sendiri sebenarnya, di ISU JPM sendiri ada tak projek-projek? Ya, kita juga selain daripada projek yang tu keluar tadi, kita juga seperti mana keputusan dan arahan daripada pihak pusat tinggi, kita juga bersedia untuk menilai projek-projek kita lah. Dan yang pernah kita buat pada tahun 2023 tak salah saya, kita pernah buat penilaian untuk projek UKASih. UKASih ni untuk peserta IKASih lah. Dalam UKASih ni kita tengok dari segi keberkesanan untuk program tersebut adalah program jahitan, program urutan dan juga program gunting rambut. Mungkin nampak program ni macam mudah dan sebab itu kita mengkaji dan menilai dari segi keberkesanan. Adakah patut diteruskan
dan apakah impaknya berbaloi untuk kita teruskan pada masa hadapan lah. Jadi perkara ni juga kita bincangkan lah, bawa kepada pihak pengurusan tinggi dan kita bentangkan apa hasil dapatan kita untuk diputuskan lah. Dia tak ada pilih kasih lah. Tak Maksud ada dia pilih tak, kasih. Kita telus. kita ni asyik nilai program orang je. Kata tak okey. Sekali projek kita sendiri okey je. Okey saja. Tak ada pilih kasih lah. Betul. Sebenarnya kita juga pernah dalam penilaian ni juga kita sebab penilaian kita ni, pembentangan kita berdasarkan fakta. Ada kita buat survey, ada dapatan kita berdasarkan bukti-bukti ada pendapatan utama, data primer, maknanya kita melalui temu bual ataupun kita kata kutipan melalui kita punya pemborang yang kita edarkan, dan juga secara data sekunder. Ini berdasarkan dapatan daripada pihak lain. Adakah dari segi kepercayaan kita kata program tersebut membantu meningkatkan pendapatan rakyat atau tidak, juga kita laporkan bersama, dan hasilnya benda ni kita bentangkan dalam pengurusan tertinggi untuk kita cadangkan sama ada nak diteruskan atau ditambah baik. Kat sinilah bila peranan BPN ni kita bawa satu usul, sebab kita ada satu mekanisme yang membolehkan keboleh percayaan hasil dapatan tu boleh ditentusahkan dan boleh dipegang dan dijadikan asas kenapa kita nak teruskan ataupun kita pernah kita cadangkan tak diteruskan pada masa akan datang. Ada tak daripada hasil penilaian tu kita tengok macam ada sebenarnya program ataupun inisiatif yang ada jalankan ni nampak macam tak ada function pun, bukanlah tak ada function, maksud dia bagi saja je. Tak ada tambah baik pun pada orang yang kita bantu ataupun organisasi ke apa. Ada tak pengalaman yang macam tu? Pengalaman kalau kita nak ceritakan spesifik projek tu sekarang saya ceritakan lah. Tapi ada beberapa projek tu yang contohnya ada kemudahan yang kita sediakan tapi tidak digunakan. Contoh yang saya maksudkan ni dia banyak berlaku masa COVID lah tempoh hari. Ada, kalau boleh saya kaitkan dengan contoh lah di kementerian lain berkenaan dengan projek perumahan. Asalnya projek tersebut disiapkan untuk ni lah, untuk rakyat yang berkelayakan lah, maknanya ada dia punya kita kata pendapatan per kapita dia, ciri warga negara penduduk negeri semua lah. Tapi masa COVID penempatan tersebut telah digunakan untuk menempatkan kita punya pesakit COVID kan. Jadi selepas dah habis tu dan berlaku pada kebetulan masa pada berlaku pertukaran kerajaan, jadi menyebabkan tidak berlaku pengisian atas projek perumahan tersebut di suatu negeri ni lah. Apa jadi? Jadi kita telah diminta untuk melakukan intervensi. Sebenarnya dia tak bercakap antara pihak yang menguruskan tu dengan maksud saya yang menguruskan untuk hal COVID tadi tu dah selesai. Dia tak beritahu kepada yang pihak yang akan menguruskan penempatan ni. Sebab bila nak isi balik ni, dia bukan kita nak tawarkan sesuka hati. Dia ada prasyarat dia. Betul. Mesti buat kita pihak negeri ni, dalam kes ni kerajaan negeri, dia kena buat tapisan. Siapakah layak, cari siapa yang layak, adakah pendapatan dia boleh buat pinjaman untuk bayaran tersebut kan. Jadi rumah tu pun ialah kadang yang istimewa lah berbanding pasaran. Jadi ada syarat-syarat lah dikenakan memastikan supaya mereka yang memperoleh manfaat tersebut adalah mereka yang benar layak lah diberikan. Dan bila kita intervensi dalam keadaan tersebut, alhamdulillah akhirnya berjaya diselesaikan. Dan kemudahan perumahan tu, sebab ada yang rumah yang bertingkat dan rumah yang kita kata dekat landed ni dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di kawasan tersebut. Maknanya kalau kita tak pergi turun itu hari tu memang semua menunggu. Bergantung macam tu je lah. Tergantung. Jadi rakyat ni menunggu. Siapa nak duduk je. Jadi boleh menjadikan dia tu bahan modal politik pula. Disalahkan inilah, tak ambil tindakan lah. Jadi tapi tak tahu siapa yang nak mula. Kat sinilah kita berperanan. Dan kita bawa benda ni pun macam saya kata tadi, sebab kita tengok ni, kita bawa kepada pihak pengurusan tertinggi, pihak pengurusan SUJPM, dan kita sekarang disetujui, alhamdulillah, dan kita laksanakan perkara itulah dengan kerjasama pihak-pihak yang terlibat tadilah. Dan akhirnya macam tadi, rumah tersebut berjaya diselesaikan, diisi penuh lah. Itu dari segi pembangunan fizikal lah. Kata rumah, kalau macam bantuan dana ke, mungkin lah saya berpendapat macam
yalah kerajaan memang baik. Akan ada saja bantuan semua. Kadang-kadang ada yang kita nampak macam rasa macam ambil kesempatan pun ada. Betul. Peluang tu ada, aku boleh pinjam sekian-sekian amount untuk mulakan perniagaan. Tapi perniagaan tu ke mana-mana. Itu nanti pinjam lagi. Macam ada tak? Ada juga. Penilaian. Betul lah. Dalam kes yang terdekat baru ni, kita telah berjumpa dengan satu pihak ni, yang satu satu organisasi agensi di bawah satu kementerian ni lah. Dia telah bawa kita kepada satu kes seorang peminjam lah. Seperti yang nyatakan tadi, kita ni bukan setakat untuk projek pembangunan fizikal, projek yang melibatkan pembiayaan dana pun kita masuk juga. Kita tengok dari segi keberkesanan dan kita kata adakah benda tu kita kata perlu diteruskan atau tidak. Dalam kes tadi, dana disediakan telah membolehkan usahawan ini, kata-kata sebab dalam kes dia ni dia mendapat projek daripada kerajaan lah. Jadi untuk membolehkan dia melaksanakan projek, dia terpaksa buat pinjaman untuk membolehkan mereka melaksanakan projek tersebut, dengan harapan selepas dapat bayaran dia orang dapat survive lah macam tu. Tapi bila kita semak, rupanya kes dia ni dia dah pinjam lebih 21 kali. 21 kali pinjam untuk perkara yang sama, dana yang sama. Jadi mungkin pada agensi tersebut, dia banggalah dia berjaya membantu kontraktor ini untuk meneruskan kelangsungan perniagaan tersebut. Tapi pada masa tersebut, bukan setakat ICU saja, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan pun berpandangan, adakah kita ni tak ada tindakan untuk kita graduatekan. Kita angkat dia lagi ke depan supaya dia nampak perkara ini bukanlah semata-mata dia takut yang lama kan. Jadi dana ni seolah-olah jadi macam satu satu alat dia untuk kekal di tempat sama, untuk sustain je. Macam gaji je kan. Gaji saja. Jadi kita pun nampak sebenarnya dana ni kita sediakan untuk bantu lebih banyak usahawan ataupun mereka yang baru bermula. Kalau tak ada langkah yang kita ambil intervensi, inilah kita dah kena pasti ni, dan kita nak minta supaya pihak kementerian itu sendiri dan agensi terlibat ni berbincang. Apakah langkah intervensi yang boleh kita buat untuk meningkatkan lagi kebudayaan usahawanan macam kita ni. Kita faham mungkin kesan impak COVID-19 tempoh hari yang mana semua orang dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan tu, menyebabkan ada yang menghadapi masalah lah untuk pelaksanaan projek yang menyebabkan kelangsungan perniagaan ini. Tapi kita kena bermula. Dan kami kat sini lah, dalam jawatan kuasa ini, inilah platform kita tengok perkara ini perlu kita buat langkah intervensi untuk maju ke depan. Jadi yang kes 21 kali pinjam tadi tu macam mana menyelesaikan? Macam apa kesudahan cerita dia tu? Masa ni dia masih lagi pinjam, dan walaupun dia sebab syarat dia untuk dia berpinjam tu, dia mesti menyelesaikan bayaran. Maksudnya walaupun dia dah pinjam banyak kali, tapi dia seorang peminjam yang bagus. Dia menyelesaikan pinjaman dia. Cuma kita nampaknya dia tak bagus lah kan. Walaupun dari satu konsepnya bagus, sebab dia adalah satu proses yang berterusan, tapi kita tak nampak kemajuan ke depan kan. Jadi pasti dia takut lama. Jadi dah larilah objektif kita kan. Objektif tu dah jadi macam tempat lepas sesak pun kan. Jadi kredit cerita dah jadi tempat alung pula. Jadi tempat alung berdaftar kan. Jadi tapi kita punya ni, kita cubalah. Bila kita yalah kadang-kadang benda ni ada kekangan lah di pihak usahawan tersebut, dan mungkin agensi sendiri pun kita kata simpati tu ada, dan mungkin kita nak bantu lebih pun dalam keadaan mereka cubalah bangkit kan. Kita nampak langkah intervensi yang lebih sesuai kita kena adakan lah. Okey, dan kita pun fungsi kita di bahagian penilaian strategi ICU JPM ni, kita boleh mengesyorkan jugalah kata. Betul. Maksud dia ialah cubalah aturkan maksud dia kelas ke bimbingan ke supaya dia boleh berdiri dengan kaki sendiri. Ada kita boleh syorkan macam itulah. Boleh. Kita syarat baru ni kita dah bentangkan, selepas dibentangkanlah kepada kami, kita syorkanlah perkara ini tak wajarlah diteruskan berterusan sampai mereka yang dalam kategori yang tadi tak nak bergerak, tak nak berganjak pun, kita tak ada kemajuan lah. Jadi kita rasa satu kerugian sebab dia dari segi keinginan untuk meneruskan perniagaan ada, dia tak nampak peluang tu. Peluang untuk macam mana nak bergerak lebih maju. Jadi mungkin agensi dia bagi pinjam je. Saya tak tahu benda lain. Benda inilah patutnya kita cakap, kita bawa balik kepada pihak pengurusan di kementerian itu sendiri, untuk kita tengok mereka seperti ini
kita berpotensi untuk kita bawa mereka ke lebih peringkat yang lebih baik, supaya golongan orang lain yang bawah-bawah ni mungkin baru nak bermula yang ada ni dapat memanfaatkan dana yang ada ni, dan mereka yang kita dah graduate tadi akan dibiayai atau dibantu dalam modal lain, dalam skim lain. So benda tu nampaklah ekosistem yang tadi tu kan, nampaklah kita ada kemajuan kan. Maknanya tak adalah selama-lamanya kita kerajaan ni, kalau kerajaan tak bantu, kami tak boleh teruskan perniagaan. Kerajaan tak bantu. Sebab kita dah bagi pelbagai bantuan. Sampai dah 21 kali dah memang kami pun terkejut dengan pinjam bayar kan. Alhamdulillah okay. kan. Setakat ni saya rasa memang itu antara pengalaman dan juga cerita di sebalik tabir yang agak menarik lah. Mungkin lepas ni saya nak tanya sebenarnya, lepas ni lah kita berehat dulu. Saya nak tanya suara kita ni di sebalik penilaian kita ni, suara kita ni orang takut ke? Orang terima pakai ke? Maksud dia memang kita ni ke satu-satunya yang bila kita buat evaluation ni orang akan ikut pandangan dan juga penilaian kita tu. Lepas ni kita rehat dulu. Apa-apa kita rehat dulu, kita jumpa lagi selepas ini. Sentuhan Rakyat cerita di sebalik tabir. Bersada indah bermain, pepohon menghijau menghias pantai. Putra-putrimu tersenyum riang-riang, tegas bebas sejahtera makmur maju jaya di bawah naungan payung mahkota. Oh, pertiwiku perkasa, disanjung dipuja setiap masa. Berwaspada sentiasa, bersemangat wajar. Satu bangsa, satu bahasa, satu budaya. Malaysia, nusaku tercinta. Tumpuan pelancong dan juga para peniaga, batik songket tenunan menawan, terkenal merata dunia. Kepadamu oh Pertiwi, kasihku abadi sejati murni. Rela ku berbakti, mesti berkorban diri. Padamu ku curah sumpah setia dan janji. Dirgahayu oh tanah airku. Tumpuan pelancong dan juga para peniaga, batik songket tenunan menawan, terkenal merata dunia. Kepadamu oh Pertiwi, kasihku abadi sejati murni. Rela ku berbakti, mesti berkorban diri. Padamu ku curah sumpah setia dan janji. Dirgahayu oh tanah airku. Dirgahayu oh tanah airku.
Alright, podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Terima kasih pada yang dah follow, yang dah share, yang dah like, yang dah komen untuk siaran langsung kita pada hari ini di Facebook ICU JPM. Saya masih lagi bersama dengan Cik Zaini. 21 pinjaman tadi dah ditinggalkan. Okey. Saya nak tanya, bila kita buat penilaian, hasil daripada penilaian tu kita buat pengensyuran ataupun teguran lah untuk tambah baik apa benda semua. Sejauh mana memang kita ni diberi mandat ke macam mana? Okey. ICU JPM ni di bawah bahagian ini kita ada 2 surat penilaian am. Yang saya nyatakan tadi mengenai kita punya penilaian outcome ni, kita berpandukan surat penilaian am bilangan 1 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Yang Berhormat Tan Sri KSN, merupakan kita punya kuasa lah untuk kita adakan mesyuarat jawatankuasa penilaian outcome tadi, untuk memastikan semua kementerian melaksanakan penilaian outcome dan juga membentangkan dalam jawatankuasa ini yang ke mana kita pengerusikan dan dianggotai oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Kenapa kita kata jawatankuasa ini satu kuasa yang cukup berkesan lah untuk kita kata kita nak buat teguran, buat penambahbaikan, sebab selain daripada mekanisme di jawatankuasa tindakan pembangunan di kementerian pun dah ada perkara ni, tapi bila kita di agensi pusat ni, yang mana seperti mana semua tahu, Kementerian Ekonomi menjaga pertukaran pembangunan, Kementerian Kewangan menjaga keseluruhan pertukarannya. Jadi kita ni ICU ni, kita ni tidak ada kepentingan, tapi kita third party yang kita lihat secara neutral. Yang mana yang baik, yang mana tak baik, kita tanpa tanpa ada kepentingan mana-mana pihak, hanyalah untuk kepentingan kerajaan, kita akan buat teguran. Jadi kat sinilah melalui jawatankuasa ini, bila kita buat teguran, dia akan buat penambahbaikan lah untuk dibentangkan semula dalam penilaian outcome tersebut. Dan hasil dapatan penilaian outcome ni sekiranya tidak memuaskan, kita akan bawa selepas selesai 28 kementerian kita buat penilaian outcome ni, kita akan bawa dalam sesi exit conference, kita panggil sesi conference ni. Kat sinilah kita akan membentangkan balik apakah hasil dapatan yang mana kita rasa perlu dilihat semula. Dan perkara ini bukan kata ICU saja, dan adalah disetujui oleh semua agensi pusat tadi, Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Saya rasa memang dah cukup inilah cukup mandat lah untuk kita bawa ni untuk pihak kementerian masing-masing tengok untuk dibuat penambahbaikan. Dan ada ketikanya kita juga akan buat lawatan untuk kita bagi pandangan untuk lebih memahami apakah langkah intervensi yang boleh kita cadangkan. Sebab kita bukan setakat melihat projek di Kementerian saja, tapi kita melihat ke semua projek di seluruh negara. Dari pelbagai aspek. Yang mana kita boleh cadangkan kepada kementerian untuk mereka buat langkah penambahbaikan yang lebih sesuai. Itulah jadi perkara ini pula tambahan pula dengan kita perkenalkan anugerah pembangunan negara, memang menjadi satu motivasi lah kepada kementerian boleh menumba untuk bersaing, menghasilkan kita kata produk yang terbaik untuk dibuktikan apa objektif dan matlamat asal sesuatu program atau projek tersebut berjaya mencapai matlamatnya, dan akhirnya hasilnya dinikmati oleh rakyat. Bukan kita nak ukur saja-saja, bukan kita nak nilai saja-saja. Betul tak? Sebab ending dia macam yang Cik Zaini cakap tadi tu adalah bagi manfaat kepada rakyat. Kemudian di peringkat kerajaan sendiri itu tak adalah buat sesuatu yang macam sia-sia ataupun rasa macam kita syok sendirilah. Kita rasa siap, tapi sebenarnya rakyat tak perlukan itu, perlukan lebih baik lagi. Itu yang kita tengok lah. Ni Cik Zaini, kita ada, sebab kita siaran-siaran live, so kita ada soalan daripada kita punya penonton pagi ni. Daripada pengguna FB Abdul Halim Abdul Talib. Soalan dia, macam mana nak mohon kuartus guru yang kosong bagi kami yang bukan guru? Boleh macam mana soalan tu? Boleh. Untuk maklumannya, peringkat di peringkat kita sekarang ni lah, kita dah kutip lah data kena berapa kuartus yang tak diduduki semua tu kan. Buat masa ini Kementerian Pendidikan sendiri pun sebenarnya telah menawarkan lah kepada kementerian-kementerian yang berminat lah. Kami dipahamkan begitu untuk siapa yang berminat untuk memiliki kuartus, sebab
kekangannya kalau contoh tadi macam bangunan tinggi tu, bangunan yang ada bertingkat tu, kita kena tengok balik dari segi kawalan melibatkan perbelanjaan lah. Maksudnya dari segi pembelikan seratanya. Tapi benda ni telah sedang berjalan. Untuk yang bertanya tadi kan, mungkin pada masa ni boleh berhubung dah dengan pihak kementerian ataupun kita kata pejabat daerah lah yang berhampiran lah untuk mendapatkan maklumat lanjut lah. Sebab perkara ni diselaraskan di peringkat kementerian masing-masing lah. Ini adalah antara beberapa inisiatif yang kita kena pasti dan sebenarnya dicadangkan oleh pihak kementerian sendiri lah untuk menangani kekosongan tersebut. Cuma ada beberapa kekangan lah sedang dikena pasti. Contohnya tadi melibatkan peruntukan jabatan lain, macam mana kita nak chargekan kepada contohnya kalau bukan pejabat awam daripada Kementerian Pendidikan yang menduduki di konteks tersebut, macam mana nak kira dari segi peruntukan kebersihan, penyelenggaraan, macam mana itu sedang diperhalusi. Dan untuk kita katakan dibukakan secara keseluruhan ni sebut sebab benda ni menyebabkan perasaan antara kementerian dengan kementerian. Saya dipahamkan bahawa masa ni ada juga yang kita bantu KPM lah ada tawarkan untuk kementerian yang ada anggota uniform. Maknanya yang mereka ni perlukan kuartus ni sangat membantulah sebab mereka ada pekerjaan shift kan. Saya dipaham gitu. Jadi perkara ni menjawab pada soalan tersebut perlu dirujuk dengan pejabat pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri berhampiran lah. Sama ada tawaran ni telah dibuat atau tidak. Sebab masa ni kita berdekat berdasar dulu. Walaupun dia bukan guru, maknanya bukan rujuk pada dia punya kementerian sendiri saja. Kena pergi pada Kementerian Pendidikan tu sendirilah. Ini kalau kuartus guru tu lah. Macam contoh yang kita ada ni kisah betul yang berlaku di Johor lah. Kita ada kuartus custom. Sebab kalau kuartus yang melibatkan anggota BINFOR tadi macam contohnya PDRM ataupun kuartus immigration, sebab mereka anggota uniform ni dia ada kadang-kadang dari segi kekangan dari segi keselamatan. Dia terasing lah sikit. Selalunya dia dengan dia je lah. Dengan dia je lah faktor keselamatan. Tapi kalau macam custom tempoh hari yang kami buat lawatan, yang mana tingkat ada beberapa unit yang tak diisi, tapi pada keadaan baik, mereka bersedia untuk siapa yang berminat boleh daftar masuk. Okey, boleh je duduk. Boleh. Kes yang berlaku ni kita check itu di Johor Bahru. Kota custom tersebut dia benarkan ada juga guru, ada juga jururawat duduk dekat kuartus berkenaan. Maknanya dari segi asalkan dia pejabat awam boleh memohon lah. Jadi kesediaan benda tu tertakluk balik kepada kementerian masing-masing lah. Kami melihat perkara ini yang mana ada masalah perlukan kita intervensi, kita akan bantu. Mungkin dia pun tak tahu macam adakah kementerian lain nak offer tu ataupun nak terima ni, boleh ke kita nak ambil. Kerana syarat-syarat tu ada yang kita tempoh hari jumpa dengan Jabatan Bomba, dia nak bagi pada bomba bantuan yang macam mana kaedah dia, apakah sebab dari segi kaedah penyewaan bangunan tu macam mana, sebab dia bukan pejabat awam biasa kan. Jadi perkara ini memerlukan penglibatan semua agensi yang terlibat untuk kita duduk dan berbincang bersama untuk kita menyelesaikan perkara ini lah. Jadi perkara inilah kalau peringkat ni masih lagi berterusan dan kiranya mana-mana jabatan kerajaan menghadapi masalah, kita bersedia membantulah. Cuma dari segi pihak berkuasa yang melulus lah, tengok pada dari segi kadarnya kita kena rujuk pada Jabatan Pembelian Harta. Dari segi keboleh penggunaan bangunan kerajaan ni kita kena rujuk kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Jadi kita ni menyelaraskan perkara itu. Susah juga nampaknya jadi orang tengah ni ya. Orang tengah tak dapat faedah kan. Susah. Bila saya dengar cerita ni cakap tu rasa macam susahnya jadi orang tengah ni. Ya, tapi kita berusahalah nak menemukan dan bagi kita sama-sama satu matlamat lah. Akhirnya kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tadi lah yang bertanya tadi. Macam mana kita nak pastikan supaya tak ada pembaziran. Bila kita bersembang macam ni, rasa macam kita duduk di tempat yang kita lah yang paling tahu nampaknya. Betul ke? Betul cakap macam tu ke? Tak jugalah. Tak jugalah kan. Cuma yalah kalau kementerian dan agensi lain tu mereka cuma fikirkan apa nak buat, macam mana nak buat. Cuma kalau dari segi apa yang kita sembang ni, kalau di ICU JPM ni bahagian penilaian strategik ni memikirkan
benda yang lebih daripada itu. Ha. Dah siap macam mana nak isi. Kalau tak ada isi, apa yang kita boleh buat, macam mana nak isi. Betul tak? Betul. Itulah namanya Penilaian penilaian strategik ni tadi tu. Betul. Taktikal ni tadi tu. Betul. Okay. Mungkin di segmen yang terakhir nanti saya nak cerita sikit pasal anugerah pembangunan negara ni. Selalu ada anugerah bintang popular lah, anugerah muzik lah. Ini hal pembangunan pun kita bagi anugerah ni. Betul. ICUJPM pula yang bagi markah. Macam mana saya nak tahu, mungkin ada ke jadi yang macam kata kita kena baik-baik dengan ICUJPM ni supaya kita dapat markah. Dan juga kita nak tahulah benda tu kan. Betul, sebab saya rasa anugerah pembangunan negara ni menarik. Betul. Sebenarnya dia memberi satu persaingan yang baik lah. Bila nak buat pembangunan, kita nak hasilkan pembangunan yang baik, rakyat tu sebenarnya dapat manfaat. Bukannya kita buat anugerah tu untuk seronok-seronok kita je nak bagi markah, kemudian dapat penilaian, dapat apa tu, anugerah dan sebagainya. Betul. Benda yang baik, rakyat akan dapat manfaat. Betul tak cerita ni? Betul. Okey, lepas ni kita nak cerita pasal APN. Boleh. Tahun ni ada ke tak ada apa semua, lepas ni kita cerita. Kita berehat dulu seketika, kita jumpa lagi lepas ni. Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Kita jumpa lagi lepas ni. Podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir, bersara langsung Encik Zaini. Ya. Yalah. Kita nak cerita pasal satu program yang memang berprestis sebenarnya di bawah ICUJPM tadi. Saya rasa bahagian penilaian strategik ni memainkan peranan yang sangat penting lah untuk program ni. Anugerah Pembangunan Negara. Betul. Okey, jadi setiap pembangunan ke apa saja program yang telah dilaksanakan diukur, kemudian diberi markah, kemudian kita iktiraf dengan anugerah. Jadi adalah wujud persaingan di antara pengusaha-pengusaha yang melaksanakan pembangunan ni tadi. Betul. Nak dapat yang terbaik supaya ianya kita diberi anugerah. Tahun ni ada ke APN? Terima kasih lah. Sebenarnya penilaian outcome ni telah kita laksanakan sejak adanya surat perkiraan bilangan 1 tahun 2012 lagi lah. Kita dah ada satu jawatankuasa dan mekanisme untuk penilaian outcome ni bagi projek-projek, ada program yang dibawa untuk kita beri penilaian. Dan sebelum ini kita kaitkan dan kita maknanya kita pegang kepada KPI KSU. Semua KSU akan terkesan, termasuk kita sendiri jugalah. Akhirnya pada tahun 2023 kita nampak seiring dengan macam cakap tadi lah, orang mengharapkan apa pengiktirafan. Jadi nampaknya kita pun mula perkenalkan tahun 2023 anugerah pembangunan negara. Pada masa tersebut 2023 tu kita perkenalkan yang penyampainya hanyalah kita punya ketua pengarah lah. Maknanya masa tu kepada kementerian ni kita beri bukan setakat markah, tapi kita beri pengiktirafan. Dia orang akan rasa terpaling lah, terkesan okey, kita berusaha lebih kuat lagi. Tahun berikutnya 2024 untuk anugerah tu kita berjaya dapatkan ketua setiausaha negara selaku ketua kepada ketua KSU dia kan. Jadi menaikkan lagi semangat anak buah untuk bekerja lebih keras, bukan kita kejar anugerah tapi sebagai pembangkit untuk kita kata berusaha lebih baik. Alhamdulillah dengan kita kata berkat kepimpinan kita sekarang lah, Datuk Seri Solihuddin berjaya membawa penganugerahan untuk penyampaian anugerah pembangunan negara disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Satu pengiktirafan tertinggi negara saya rasa.
kepada mana-mana kementerian dan jabatan yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam anugerah tersebut, yang mana kita ada 6 kategori anugerah, iaitu anugerah pengurusan pemerintahan IBS pertama, kedua anugerah pelayanan aukam, anugerah prestasi pembangunan terbaik, anugerah kampung angkat madani, anugerah sejati madani, dan anugerah yang paling terulung lah tu, anugerah pembangunan negara. Jadi bila terima anugerah ni, dan ada kriteria lah, macam yang kami sendiri ni pelayanan aukam ni kita buat melalui tadilah Jabatan Pelayanan Aukam ni, bila kita nilai tu ada markah. Jadi bila markah mana kementerian ada projek tu dapat yang markah tertinggi, itulah kita bagi pengiktirafan. Jadi kita nampak memang satu usaha yang baik lah kan. Tapi kita pun dari segi kemampuannya, kalau kita asyik anugerah setiap tahun ni macam tak ada ruang lah, kita nampak lah. Sebab semua orang berusaha nak ke arah nak mengejar anugerah. Jadi kita telah mengusulkan dan mendapat persetujuan lah daripada pengurusan tinggi. Kita bagi tempoh rehat sehari tahun lah, sehari tahun. Maknanya kita buat sejam begini. Tahun ni tak ada lah. Tahun ni malangnya tak ada. Tapi pemarkahan apa semua tu masih dinilai dan akan dibawa sehingga tahun APN tu adalah nanti. Maknanya tahun depan kita akan balik. Kita bagi peluang untuk kementerian tambah baik, berusaha untuk tunjukkan projek mereka yang terbaik, memenuhi kriteria yang kita tetapkan, dan insyaAllah bila dapat markah yang terbaik tu, kita akan beri pengiktirafan. Dan tadilah yang paling tertinggi anugerah pembangunan negara lah, bukan setakat satu pencapaian KPI kepada KSU. Jadi sebenarnya pengiktirafan kepada semua pegawai terlibat, yang mana kita akan lebih nampak semua kementerian dan semua pegawai ni berusaha, dan agensi terlibat berusaha untuk memastikan pencapaian dan apa yang kita hasratkan melalui masa permohonan projek itu dibuat dapat dicapai akhirnya. Dan kita dapat menentukan melalui pelayanan aukam ni sebab kita ada evidence, ada bukti melalui survey, melalui hasil dapatan secara data sekunder pun kita masukkan sekali. Inilah satu macam kita kata satu legacy untuk jadikan panduan dan contoh kepada kementerian dan jabatan lain bahawa inilah projek-projek ataupun kita kata satu bercutanda negara yang boleh kita contohi dan banggakan di kementerian masing-masing. Bila semua agensi ataupun kementerian tadi berlumba-lumba untuk memberikan yang terbaik, sebenarnya bukannya faedah tu hanya pada kementerian dan juga agensi. Kita kena tengok pada konteks yang lebih luas. Faedahnya tu pada rakyat ni tadi. Di sebalik program dan juga pembangunan. Betul tak? Betul. Itulah. Kita kata ni bukanlah kita nak kita kata untuk majlis tu sangat kan, tapi pentingnya kita sediakan satu platform lah. Maknanya dalam penganjuran ni pun kita tak bersedia dah dengan semua bahagian di dalam ISU JPM ni, kita berganding bahu untuk menjayakan majlis ni. Sebab ni bukan majlis bahagian pelayan saja, tapi ini adalah majlis ICU JPM. Memang kalau kejayaan ataupun kita kata keberjayaan kelangsungan majlis ini adalah milik kita semualah. Yang mana hasilnya sebenarnya di sebalik itu adalah pengesahkan bahawa projek yang terpilih tu sebenarnya telah dinikmati dan dirasai oleh rakyat jelata sebenarnya apa yang kita hasratkan. Bukan syok sendiri, memang ada function lah, ada faedahnya lah. Tak adalah kita syongok kata anugerah je kan. Masuk anugerah, kita pun anugerah berita harian lah, tak ada. Kita ada sebaliknya kan, apa yang kita nak sebenarnya. Sebelum saya lupa, selain tu juga Cik Lan, kita ni BPS ni bukan setakat jaga diri saja, kita ada juga jaga badan berkanun. Terlupa pasal badan berkanun. Macam mana tu? Orang ingat kami ni bahagian ni jaga semua aukam je kan. Tak ada. Tak dapat tidak, saya kena highlight juga masa menyatakan awal tadi kan. Kita juga ada satu section lah, unit ni yang melihat tata kelola badan berkanun. Mungkin cakap badan berkanun ni dekat MOF je kan, sebab nak lantik siapa ahli dia. Itu betul MOF, tapi dari segi tata kelolanya kita ada surat perkeliling bilangan 5 tahun 2024 yang ditandangtangani oleh Tan Sri KSN, yang mana menerangkan tata kelola dari segi urus tadbir badan berkanun persekutuan. Kat sini kita juga ada satu sistem yang digunakan oleh pihak Kementerian Kewangan dan agensi yang terlibat untuk melihat dari segi prestasi pencapaian KPI badan berkanun tersebut, untuk kita pastikan supaya penubuhan dan pelaksanaan badan berkanun ini tidak tersasar daripada asal penubuhan mereka masing-masing. Jadi kita juga terlibat dalam mengesyorkan dari segi
bila penyediaan memorandum Jemaah Menteri mereka masing-masing pun, kita pun bermain peranan untuk memberikan pandangan, dan kita juga dari masa ke semasa dirujuk oleh pihak badan berkanun masing-masing ni, khususnya daripada pihak unit audit dalam mereka lah, dari segi tata kelolanya, dari segi tadbir urus masing-masing tu, supaya mematuhi tidak ada isu berbangkit ataupun kita dapat teguran audit yang mana akan menjejaskan prestasi mereka dan juga asas penubuhan badan berkanun itu masing-masing lah. Dalam keadaan kita kerajaan untuk merealisasikan memastikan badan berkanun yang ditubuhkan betul-betul efektif dan berkesan, sejajar dengan penubuhan mereka lah. Kita pun ada peranan kat situ. Hampir terlupa tu. Hampir terlupa lah. Hampir terlupa pasal apa? Seronok badan berkanun kata, ICU dah tak tengok ke badan berkanun. Masih ada. Sekali lagi kita nak bagi tahu, APN tahun ni tak ada, tapi pemarkahannya dikira akan dibawa ke tahun hadapan. Hadapan ada. Hadapan insya-Allah ada. InsyaAllah ada. Kita pun harapkanlah sekali lah. Kita akan bekerja keras lah. Untuk program tu nanti. Meraihkan mereka yang telah memberikan sepenuh dedikasi untuk menjayakan projek masing-masing. Inilah ruang platform kita memberikan penghargaan kepada mereka. Saya rasa sudah sampai di penghujungnya. Mungkin ada sikit lagi, ada tak yang Cik Zaini nak tambah? Okeylah, saya rasa pertamanya bahagian pilihan strategik ingin merakamkan terima kasihlah kepada podcast kali ini telah memberikan kami ruang lah untuk menerangkan dan kita kata bagi ruang bercerita apa sebenarnya peranan kami dan apa yang boleh kita sumbangkan sedikit peranan kami kepada jabatan, juga kepada seluruh rakyat lah yang mengharapkan apa yang kita boleh bantulah. Itulah sedikit peranan kecil kami, dan kita pada masa semasa cuba mengenal pasti lagi isu-isu yang perlu kita bawa, bukan setakat isu yang kata-kata di kementerian yang tak ada siapa penyelesaian, tapi kita juga tengok dari isu tematik lah, yang mana isu besar, isu negara. Kami tidak tidak ada kata-kata dia dipengaruhi oleh mana-mana pihak untuk kita kata perlu buat keputusan untuk ke arah sesuatu yang untuk kepentingan sesuatu, tapi kita cuba akhirnya adalah untuk kebaikan dan kepentingan rakyat lah. Apa peruntukan kerajaan sediakan ni, kita cuba hasilkan yang terbaik mungkin lah. InsyaAllah dengan kerjasama semua lah, termasuk pihak Cik Lan hari ni, kita cuba jayakan lah agenda negara supaya perkara ini kita dapat hasilkan seperti mana hasrat pengurusan tinggi negara lah. InsyaAllah. Okay. Jelas juga sebenarnya. Bila ada podcast ni pun saya seronok. Ya, okey. Saya dapat tahulah. Saya dapat tahu banyak benda. Alhamdulillah, terima kasih Cik Zaini. InsyaAllah kalau ada tuan nanti kita sembang-sembang lagi lah. InsyaAllah, terima kasih lagi. Air masih tak ada. Tak tahu lah berapa kali episod dah nampak tak ada dia orang tuang kopi kat saya kan. Tak apa-apa, lepas ni kita dah semalam pagi tadi dah share lah kita punya link ada live hari ni dah bagi tahu pada kawan-kawan semua dah. Alhamdulillah lah. Agaknya kita punya hari ni punya siaran langsung tu tinggi lah. InsyaAllah. Dia punya penonton dia. Baiklah, kita dah sampai di penghujung. Terima kasih untuk anda yang dah like, komen dan juga share untuk siaran langsung podcast pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Teruskan beri sokongan kepada kami. Kalau sekiranya ada komen yang perlu kami lakukan penambahbaikan, kami terima segala pandangan anda. Kita jumpa lagi podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Assalamualaikum. Jumpa lagi.